Assalamualaikum dan selamat datang ke Dapur Teknologi. Baiklah, bersama saya, hos kegemaran anda, Insyira. Mesti semua nak tahu kan apa menu kita pada hari ini? Menu kita pada hari ini ialah nasi lemak tower case. Menarik bukan? Nasi lemak tower case ini, setiap bahan akan mewakili komponen dalam tower case kita. Mesti semua nak tahu apa kaitan antara nasi lemak dan juga komponen dalam tower case bukan? Baiklah, dan sekarang mari kita masuk ke dalam medan memasak. Ke pasar pagi membeli beras, dimasak santan harum baunya. Nasi lemak asas hidangan khas, motherboard pula asas komputer punya. Ditumbuk bersama belacan, pedas menyengat pembuka selera. Sambal beri rasa dan kekuatan, PCU beri tenaga pada perkakasan semua. Ayam digoreng, ranggup berempah, rendang dimasak, cara tradisi. Lauk utama, hidangan terserlah, CPU teras utama, sistem teknologi. Timun segar, hirisan nipis, sejuk dimakan, penyimbang rasa. Kipas menyejuk, sistem yang panas agar komputer stabil sentiasa. Rem ikan bilis digoreng garing. Tabur sedikit jadi penyeri. Kecil saiznya, besar peranan. Rem pantas bantu sistem. Telur rebus bekal perjalanan. Disimpan rapi, tahan dimakan. Storan simpan segala maklumat. Bila diperlukan, mudah diguna. Kacang disangai gaya rasanya. Hidangan nampak lebih berseri. Kad grafik cantik paparannya. Lagi hebat, lagi tinggi nilainya ini. Daun pisang dibentang rapi. Semua lauk tersusun bersatu. Tower case dilindungi komponen teknologi, menjadikan sistem lengkap dan padu. Baiklah, sebentar tadi para chef kita telah menunjukkan bahan-bahan untuk memasak nasi lemak. Dan sekarang ini, mari kita menyatukan semua. Bahan utama kita, CPU. Sebelum pasang, pastikan pin di bawahnya dalam keadaan yang betul. Letakkan CPU ke dalam soket motherboard dengan menjajarkan penanda segitiga. Kunci tuas dengan kemas. Seterusnya, RAM. Perhatikan takuk notch di tengahnya sebelum kita masukkan ke slot memori. Tekan dengan rata sehingga kedua-dua klip pengunci tertutup secara automatik. Bagi memastikan sistem tidak panas, kita pasangkan kipas CPU. Pastikan kedudukannya rapat dengan permukaan pemproses. Sekarang, masukkan motherboard ke dalam kerangka unit sistem. Jajarkan dengan skru stand-off yang sedia ada. Kita masukkan PSU. Pastikan kedudukan kipasnya menghadap lubang udara gasing untuk pengaliran haba yang baik. Akhir sekali, masukkan HDD. Skru dengan kuat supaya komponen tidak bergegar semasa beroperasi. Lakukan sambungan kabel data dan kabel kuasa. Pastikan setiap sambungan adalah rapat dan kemas bagi mengelakkan gangguan litar. Baiklah, dan sekarang hidangan kami sudah pun siap. Ini ialah nasi lemak tower case.